Nur Sheila Amin, lahir 1964 di Kuala Lumpur, ialah seorang penyanyi wanita popular satu ketika dahulu. Beliau terkenal dengan lagu Kad Ucapanmu dan Rambu Ramba. Beliau pernah menjadi penyanyi di Orkestra Tentera Darat, OTD, dan sempat menyertainya sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1983 dan 1987. Nur Sheila juga aktif dalam perniagaan menerusi syarikatnya Titanius Global Enterprise yang mengeluarkan rempah dan minuman. Nur Sheila telah berkahwin dan dikurniakan 4 anak. Anak-anak beliau semuanya berkecimpung dalam bidang muzik. Pada Ogos 2013, beliau mengalami kecederaan di bahagian muka, tangan dan kaki kiri selepas dapur gas di rumahnya mengalami kebocoran. Pada tahun 2019, Nur Sheila Amin telah menyertai Gegar Vaganza musim ke-6. Namun begitu hasrat beliau untuk ke konsert akhir berkecai apabila beliau tersingkir bersama seorang lagi peserta iaitu Wan.